Jadi apakah langkah strategi yang akan diambil kerajaan untuk memastikan kursus TVET benar-benar menepati keperluan industri baharu, memperkukuh padanan kerja dan menangani masalah penjarahan bakat muda supaya Malaysia tidak terus kehilangan tenaga mahir yang sepatutnya membangunkan teknologi negara. Terima kasih, Pak. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan yang baik itu. Iaitu ini adalah merupakan satu persoalan yang sering kali kita bincangkan apabila melibatkan soal talent, ya, dan juga apa yang diistilahkan sebagai brain drain problem yang sering kali berlaku. Iaitu kita mempunyai bakat-bakat yang baik tetapi berlakunya penghijraan. Tetapi dalam masa yang sama, kita perlu melihat secara keseluruhannya, seperti mana disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, antara isunya kononnya kursus-kursus yang ditawarkan itu agak lapuk ataupun sudah ketinggalan. Yang ini kita perlu mengambil juga perhatian. Tapi kita ada profesor-profesor di sini, kita tahu dari segi amalan di universiti, kononnya baru-baru ini kita dengar kononnya komen, baik itu ada kursus-kursus lelong, iaitu dah kursus yang tak boleh pakai pun kita bagi juga kepada pelajar-pelajar. Amalan universiti kebiasaannya dia tidak melakukan, orang kata kursus yang tak laku pun kita buat juga, ya. Kerana setiap 3 ke 5 tahun universiti akan merangka balik, melihat semula, review dalam bahasa akademiknya, iaitu melihat dari segi keperluan kursus-kursus yang ditawarkan, sama ada kursus itu masih lagi relevan ataupun tidak. Dan seringkali ianya dilakukan. Dalam hal ini, apabila kita berada dalam keadaan dunia yang baru ini, atau yang dipanggil sebagai perubahan yang disebut sebagai daripada hands-on kepada minds-on. Atau selama ini kursus yang berkaitan dengan kemahiran sebagai contoh terlalu ditumpukan kepada hal-hal yang betul-betul yang berkemahiran, yang memerlukan kepakaran tangan dan sebagainya, skill dan lain-lain. Sekarang ni apa yang sedang dilakukan, perubahan yang berlaku di hadapan kita ialah di mana dipanggil integrated engineering. Dia juga melibatkan disiplin-disiplin yang lain dimasukkan dalam bidang-bidang. Ini merupakan satu perubahan-perubahan yang dianggap sebagai perubahan yang sangat transformatif dalam dunia pendidikan pada hari ini. Bukan hanya melibatkan Malaysia tapi juga melibatkan di seluruh dunia. Dan itulah yang sedang kita lakukan, dan insya-Allah dengan Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2025 atau 2026 hingga 2035 ini akan tumpuan kepada aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, iaitu perubahan bukan hanya semata-mata dalam konteks hands-on kepada minds-on ini. Jadi kita harap dengan adanya Pelan Pendidikan Tinggi Nasional ini, Yang Berhormat sekalian akan memberi dukungan yang baik bagi kita melaksanakan agenda ini. Terima kasih.